Bayangkan, kau berada di bilik mayat, suasana sunyi, sejuk dan menyeramkan. Tiba-tiba mayat yang dah disahkan mati bergerak. Bunyi macam cerita seram, kan? Tapi ini kisah benar yang berlaku di Rusia. Seorang wanita bernama Anastasia dimasukkan ke hospital selepas mengalami serangan jantung yang teruk. Doktor cuba menyelamatkannya tapi gagal. Akhirnya, dia disahkan mati secara rasmi dan mayatnya dibawa ke bilik mayat hospital. Beberapa jam kemudian, sesuatu yang mengejutkan berlaku. Dalam bilik mayat yang sunyi, tiba-tiba Anastasia membuka matanya dan mula bernafas. Dia cuba bergerak dan menjerit meminta tolong. Jururawat yang masuk ke bilik mayat terkejut separuh mati bila nampak mayat Anastasia sedang duduk dan kelihatan bingung. Macam mana benda ni boleh berlaku? Keadaan ini dipanggil Lazarus Syndrome, satu fenomena sangat jarang berlaku di mana jantung seseorang boleh berfungsi semula beberapa jam selepas berhenti. Bayangkan kalau perkara ni berlaku di depan mata korang. Adakah ini keajaiban atau kesilapan manusia? Atau ada sesuatu yang lebih misteri? Komen pendapat korang di bawah.